Sebelum para penjaga diuji, sebelum keseimbangan dunia mula retak, di sinilah kisah ini bermula. This is Mini World, but big stories. Assalamualaikum, welcome back to my channel Mini World Law, di mana kita akan menceritakan tentang sejarah permulaan dan law. Mini World yang aku buat lah. Okay, background still sama. Aku malas nak buat hari next ya. Background still sama, everything still sama. Okay, kita semalam dah cerita pasal QMA. Hari ni pula kita akan cerita tentang Drahta yang menjaga kerajaan Skydra. Okay, nama kerajaan pun kerajaan Skydra ya. So, of course jaga langit. Drahta ni dia diberi gelaran sebagai naga langit. Dia sebab dia memang terbang dekat langit je. Tetapi Drahta dia bukan saja boleh kawal angin, dia juga boleh kawal peti. That's why aku bagi nama naga langit. Okay, elemen dah, gelaran dah, penjaga dah, sifat dia tegas. He's very strict punya orang, and he's also brave. Dia berani, dia tegas, berani, and he's a protector, pelindung. Dia melindungi teammate dia. Okay, kita pindah sikit Okay, so next ialah peranan Drahta dalam, orang kata apa, law dia, dalam law dia punya cerita. Drahta ni ia merupakan benteng bagi kerajaan dia. Tapi ni tak sama macam Carnix. Aku mention Carnix lagi, macam Anoria itu aku mention dia. Siapakah Carnix? Nanti kita tengok. Drahta adalah benteng bagi kerajaan dia, yang di mana, sorry kalau ada suara motor, yang di mana dialah orang pertama yang akan bangkit apabila enemy muncul, ancaman muncul. Dan dia juga ialah terakhir berundung walaupun luka parah. Kenapa aku cakap luka parah? Korang akan tahu nanti ya. Okay, so dia like I say, pelindung, dia leader, dia pelindung and he's also leader. So obviously lah kenapa dia kena berundung walaupun dia masih terluka. So dia continue his job. Okay, itu peranan dia. Cara dia bertarung pula, obviously gunakan peti, iaitu serangan dari udara. Kan peti kan lesuk daripada langit tu kan. Dia gunakan cara tu. And next, dia gunakan sayap sebagai senjata dan perisai dia. And next ialah kekuatan fizikal dia lah, obviously. Naga, mau tak kuatnya. Okay, so itu cara dia bertarung lah. Tetapi, like I said, semua watak ada kelemahan dia. Apakah kelemahan watak Drahta? Dia always pikul beban seorang diri. Dia tak mau bebankan siapa-siapa. Dia tak mau bebankan watak utama sekalipun. So, dia pikul semua seorang diri. Jadi, kalau dia tak larat, kalau dia sedih, kalau dia kecewa, luka, dia tak akan cerita dekat orang. Dia akan pendam seorang diri and senyum macam biasa. So relate lah dengan orang-orang yang tak menyusahkan orang lain. Memang relate. Dia jadi orang kata macam aku boleh tanggung semuanya, jangan risau. And akhir sekali, like I said, quote dia berbunyi begini: aku akan jatuh sebelum dunia ini runtuh. Maksudnya betul-betul bila dunia tu runtuh, dia adalah orang yang terakhir yang akan jatuh. Macam tu. Maksudnya bila dia jatuh, baru dunia tu betul-betul runtuh. Itu dia punya quote dia. Okay, so itu untuk watak Drahta sebagai pelindung kerajaan Skydra. Next, kita akan pergi ke Solarian. Okay, Solarian ni pernah aku mention dekat QMA punya time aku ceritakan pasal watak QMA. So, nak tahu siapa dia Solarian? See you guys in the next content. Bye-bye. Assalamualaikum.